So, share struggles nanti. Struggle. Betapa struggle-nya. Diam sejenak, lanjut. Terlalu banyak. Terlalu banyak bacot di depan dia, mai terlalu banyak. So kalau ikutkan part time jugalah, ada part time juga di CLC selama hampir 8 bulan lah. So berhenti pun buat decision yang orang kata keputusan yang betul-betul kita dah tetapkan pun sebab kita nak teruskan dengan bisnes yang dah sedia ada, dah 2 tahun dah. So kita nak terus fokus pada bisnes yang sedia ada tu untuk mantapkan lagi. So sebab itulah buat keputusan yang orang kata memang susah, tapi itu adalah sebagai part time dan kita nak fokus pada bisnes yang sedia ada lah. Diam sejenak, lanjut. Terlalu banyak. So ada 4 cabang bisnes dalam Afshin World Enterprise. So pertama adalah kelas mengaji. So kelas mengaji ni ada secara fizikal, ada juga secara online lah. Jadi yang kedua adalah buat jualan minat Nurul Hikmah. Minat Nurul Hikmah tu minat terapi. So minat Nurul Hikmah tu sebenarnya minat rupiah lah, yang dibacakan ayat Quran semua. Jadi bila pakai dia senang. Ada yang pakai so ada pakai pada baby kan, perut kembung dan sebagainya. Kalau nak dia macam meringankan kita punya badan. Yang ketiga adalah printing, bisnes printing. So kita pun ada sediakan buat design. Ada juga yang order dengan kita kad kahwin, banner, banting, set-set yang orang kata orang order lah. Tak semestinya kad kahwin ke apa tu kan. Ada juga yang nak buka bisnes ke apa tu kan, kedai makan ke apa tu, perlukan design. So kita pun sediakan perkhidmatan banner dan banting lah. Dan keempat adalah, yang seterusnya adalah bisnes ice cream. So kita pun ada juga ambil order. Siapa yang nak order ice cream Malaysia berbagai jenis, boleh juga contact kita. So cabang bisnes ni lah yang selama 2 tahun kita cuba sentiasa maintainkan dia untuk terus mencapai lah objektif yang kita buat. Apa pun, mohon doa semua, doakan agar bisnes yang sedang dijalankan ni maju jaya. Doakan, okey? InsyaAllah. Assalamualaikum.